Ni Dr. Azimah tanya ni, ada tak yang kat sini kan berat badan terlebih? So bila kita berat badan lebih kan, haid mudah jadi lama, haid mudah jadi tak regular, haid jadi panjang, haid jadi jari-jari. Nampak tak you all? Bila you all masalah haid tak teratur, nombor satu sekali. Nombor satu sekali bila haid tak teratur ni, kena jaga berat badan. Kena jaga berat badan. Widya dah daftar kelas belum ni? Tengok kelas Dr. Azimah ni, Widya. Dr. Azimah tak ambil lah isteri sakit masa berhubung. Kita tak ambil isteri yang sakit masa berhubung. Kita nak elak ni, isteri sakit masa berhubung. Faham tak ni?